Tengok ni guys, Volvo dah lancarkan dua SUV flagship 7 tempat duduk untuk Malaysia. Let's check them out. Yang ni EX90 full electric dan luar dalam semua pun serba baru. Yang ni pula XC90 petrol hybrid versi facelift baru. Jadi dia tukar sikit-sikit je lah. Kalau korang nak tahu, XC tu maksud dia cross country, yang EX tu pula electric crossover. Harga untuk dua-dua model ni lebih kurang sama sahaja, semua atas RM400,000 untuk Malaysia. So korang boleh pilih lah nak full EV ke, plug-in hybrid ataupun mild hybrid. Like I said, EX90 ni all new. Dia nampak jauh lagi baru, lagi modern, lagi fresh, and of course dia ada lampu canggih Transformers ni. XC90 ni pula is just a facelift, so body dia lebih kurang sama dengan yang lama, tapi dia ada grill baru, lampu pun lagi slim, nampak lagi lawa lah. Tapi dekat belakang lagi ketara lah, yang EX ni fully all new, yang XC tu macam tak tukar langsung. Dekat dalam pun dua-dua memang completely lain lah. Yang EX90 baru ni dia ada screen besar dan almost tak ada physical button langsung. Nak tukar gear pun pakai stok sebelah kanan. Yang XC90 ni pula jauh lagi konvensional lah. Dia ada gear lever biasa, banyak lagi button all around the cabin, tapi dia modernkan sikit jugalah. Skrin ni sekarang lagi besar dari yang lama. Selain daripada tu, dua-dua model ni super high quality lah. Ada kulit lembut everywhere, trim kayu sejati, and of course sound system brand Bowers and Wilkins. As a 7-seater pun dia cukup practical, tapi macam biasa, it's best used as a 5-seater dengan boot bapak besar. On to performance, semua pun cukup laju, 0 ke 100 sekitar 5 saat sahaja, dan dua-dua model pun ada all around active air suspension. Dia boleh check and adjust dia punya settings dia up to 500 kali setiap saat. On to range, EX90 ni boleh pergi lebih 600 km WLTP, dan nak charge bateri dia balik pun laju. XC90 T8 PHEV ni pula boleh jalan 77 km in full EV mode, tapi lepas bateri tu dah habis, ada engine lagi, so boleh jalan jauh, no problem. Kalau tak nak charge langsung, boleh ambil versi B5 yang mild hybrid, bawa macam kereta petrol biasa je. Last kali yang lain, XC90 ni assembled in Malaysia dekat Shah Alam, while yang EX90 ni assembled in China. Nasib baiklah Malaysia tak ada tarif. So ini dia guys, korang pilih EX90 EV ke XC90 petrol hybrid? Tulis kat bawah. Ciao.